Assalamualaikum and welcome back to another episode of Chatterbox Trio. So hari ni kita masih lagi berkolaborasi dengan podcast Maaf Cakap. Okay. Hello, Saya Muna. Saya Ali. Dan di sini Q Raira. Thank you. thank Kita you. berkolaborasi lagi sekali untuk episod yang seterusnya. Thank you sebab So sambut. sekarang apa topik kita pada hari ini? Topik hari ni topik yang agak menarik. Apa yang menarik? I rasa memang sangat menarik. Yakin je aku ni menarik kan? Menarik. Ya, topik Menarik. hari ni kita chill-chill je. Light and easy. Ya. Tu. Sweet and sour. Baca dulu apa topik dia, tak ingat. Itulah, I lupa. Tak ingat. Yang kita nak borakkan pada hari ni. Mungkin topik yang akan Muna banyak cakap kot. Itu yang kita nanti-nantikan Dah sebenarnya. lama Muna tak ada pergi Vienna bagai. Betul. Kita dengar Sebab balik. Very apa busy. balik? Sebab kita dah lalui perkara itu dah lama. Dia baru lagi. Dia baru. So sekarang Yelah paling best. So Paling best. sekarang ni nak tanya, Vienna ni betul dekat negara tu ke? Korang ni? Tapi main-main. suara dia kan bila dia lama macam Zin. Ya Allah, nak cuba dengar air suara ke? Nak dengar air nyanyi? Okay, why not? Satu lagi. Tak apa. Sadaqallahul-azim. Tutup cerita, tutup buku. Myth and lies. Yeah. Suara. I boleh nyanyi lagu Madah Bahirlah. Okay, why not satu? 3, Suara lagu dia, weh. Tak, kau ambil yang senang je, Puncak Kasih. Puncak Kasih paling lupa. Aduh. Alamak. Puncak Kasih. Terima kasih je. Wait, Ziana Zin nangis tau dengar. Bayar 5,000 puncak kasih senang sama. Aku tak tahu lagu. Oh, okay. Lagu tu susah lah. Senang lagi. Tapi I nak berduet lah dengan you. Aizana Zain, You Are We. Wow. Ini macam nak lari topik je ni. Senjana merah. Senjana Merah. Asmara. Tak, Senjana merah. Okay, nanti kita boleh nyanyi. Tapi boleh. kita nak bersembang pasal benda lain. Iaitu myth and lies that we heard when we were children. Contoh-contoh macam benda-benda jangan sharp pencil. Contoh. Nanti orang tak faham. Orang tak faham kan. Tak apa kan. Kita bagi- Banyak ni, banyak. kan. So as we know, as we were growing up, membesar, kita macam-macam dengar. Macam-macam Betul. benda kita dengar daripada family members, daripada kawan-kawan, daripada cikgu kadang-kadang. Betul. Things yang waktu tu kita macam, ui, benda betul ni. betul lah. Matilah aku kalau aku buat benda-benda macam ni kan. Betul. Tapi as we grow up, we realise that benda ni adalah bohong je, elok je lagi. Contoh kan, macam sharp pencil hujung-hujung, mati mak bapak meninggal kan. Elok je hidup mak Tapi I pernah dengar benda tu sebenarnya. sharp pencil Tapi mungkin Depan belakang. nanti mak meninggal. serius Ah, tapi mungkin ada betulnya, kita tak tahu kan. Tak Weh, kita tahu nak mungkin sebab orang yang bisa buat jadi myth tu ada orang kebetulan tahu. mak bapak dia meninggal pada sharp. Coincidentally. Betul. So itulah yang kita akan bincangkan dalam Betul. episod kali ni. So Okay. kalau you guys ada Menarik. pernah mendengar ataupun menerima, terdengar ataupun korang sendiri yang bagi myth yang macam tu dekat kawan-kawan ataupun anak saudara korang, Minggu depan. boleh kongsikan. Okay. Bring it on. I tak sabar nak cerita benda macam ni. So apa antara myth ataupun lies yang korang pernah dengar? I nak start dulu lah. Lies yang I dengar, you get straight A, you got a bicycle. Aku dapat straight A, aku tak dapat sampai sudah. Sorry lah. Tapi parents Itu tak miss, itu bukan lie. I dapat. dapat lah. basikal. Next. Okay. Dia dapat basikal lah. Yes, I dapat basikal. Tolong parents tak tipu dia. Untunglah. Boleh. Okay, Boleh kau gang basikal. satu. Dulu Apa Jadi power. Boleh belakang cuik-cuik. Satu, okay. Dulu mak-mak selalu cakap, kalau makan watermelon, don't swallow the seed. Nanti tumpul dalam nanti perut. tumpul. Dan Bokok keluar ke Jack hidung. apa benda tu kan? Jack and stop. Jack and Dean stop. jangan stop. Tapi dia tak Kita pun telan. tak telan lah, buang lah, ludah, takut. Memang kena buang kan? Benda tu boleh makan kan? Fiber. Extra fiber. Benda tu Boleh akan dia je. keluar kan dekat Bila yak dia keluar. dia keluar lah. Yes. Proses ngatin je kamu tu nanti. Kalau Kalau tak ada banyak waktu kecil jangan swallow, kena ludah. Sampai besar buat benda tu, jangan swallow, kena ludah. Tapi Anyways. tak lah. You master dalam bahasa Ya. dalam language.
I pun dapat rasakan sebab Tak. cara you penggunaan Bukan carut kau tipu. Cara saya master di dalam pengurusan Kena tipu sis, kena tipu lagi sekali. Ya. Welcome to podcaster. Maaf cakap lain. Mama semua menipu. Okay, kembali. Okay, yes. I benda sama tapi bukan biji-biji rambutan ke apa ke, chewing gum. Sebenarnya mak bapak I tak bagi makan chewing gum. So kita takut makan-makan takut kantoi, telan je. So my mum tahu, mama kata berani dia belik kamu punya usus mati. Tak Ini ada logik. lepas tu tak makan. Ada logik dia juga sebenarnya. Kan Tak ada ada. Dalam perut kita Dalam ada badan- acid. Habislah. Yang korang tu cakap je. sebenarnya ada logik dia. Sebenarnya. Yang pensel tu. Tapi pensel tu pun I pernah buat sebab I marah dengan my mum. I sengaja. Sebab kau tak doakan aku. Sebab dia dah doakan you. Siapnya. Asal je macam biar dia sakit. Buatlah sikit-sikit. Marah je. Kenapa you tak cerita benda ni kat I sebelum hari tu you bawa mak you datang jumpa I? Kau tak cerita. Janganlah. Itu antara kita lah. But I never heard of that. Ni yang pakai Ya, betul. Yang pensel I dia tak pernah sampai dengar. kat area I lah. Sama dengan Ini mitos. Dia tak sampai kat 60k. saya dengar. Dia Dengar. tak sampai kat 60k sebenarnya. Betul. Pencil. Sedikit dia sampai kita orang 9,000. Guna pilot mechanical pencil. Faham. Panik. 60,000 pakai mechanical pencil. Kita orang dulu nak sharp, jangan katakan yang I pulas-pulas pakai tu. lah. Pakai pisau lagi siap. You pakai tu canggih ni. Pisau. Sengit je. Kalau sis ada yang letak tu. Oh lain canggih. Kau titi dia nak macam mana. 60k. Dekat Jasima ke? Ya. Kalau tak Jasima Star Enterprise. Macam kami mewakili orang Ipoh, kami beli barang-barang semua dekat Mubarak je. Ya. SS Mubarak. Ada lagi ke? Baru bookstore. Shout out to Jasima. Dan juga Star Enterprise. Okay. Mubarak lah bagi chance. Kenapa? Okay. Lagi. Orang-orang TTDI WhatsApp. Ada lagi. Oh, Munah. Kan Munah kata dia yang paling banyak nak cakap kan? Tapi dia dah paling lupa. Tapi I dah belajar dah cara Munah Munah. dia bagi masa. Ya, dia I bagi dah masa. belajar dah. Jangan dia orang-orang yang level-level dia orang Tapi ada benda yang macam I tak buat sampai sekarang adalah tak tunjuk pelangi. Oh, Ah. ni tak boleh macam ni kan? Memang daripada kecil ajar tak boleh tunjuk pelangi. Dia reason Kenapa sebab dia dia jadi? jadi memang Dia macam macam nanti jadi tercampur ke? Jadi orang kudung kata lah. kudung. Kudung lah. Macam mana? Pelangi. jangan tunjuk pelangi. Even until now I dah umur tu. Umur tu Umur tu. I kalau nampak I kerja, even I cakap dengan anak buah I, ada pelangi. Lepas tu dia mana? Macam tu. Aku tak kerja. So you tunjuk tak cerita dia? Lain kali korang tunjuk. Itulah little did I know lah. Yang kita diindo. Macam tu. Tunjuk pakai mulut. Lala sekarang pelangi. So macam abang I yang percaya, yang tak percaya benda tu akan tunjuk. Pelangi. Tapi betul tak? I heard of that before. Benda tu kita pernah dengar. Itu pernah dengar. Apa tu? Yang tunjuk pelangi tu. Betul. Betul. Oh, tak pernah lah. Oh, 60k pun pernah dengar Pernah 60k ada pelangi. Pernah. Ayolah 60k kan? Faham. Terus Apa kan? you pernah dengar apa? I pula kalau main nyorok-nyorok nanti Hantu hantu sorok. kopek Betul. bawa tetek. Tetek hantu kopek tu panjang. Betul. Aku jam. Masa kecil kau dah ada tetek dah. Bodoh lah. Tak. This is apa? Kan itu titik tu. Tak lah gila. Ada hantu tetek. Bukan hantu tu main kat tetek kau. You like ke? Hantu titik. Hantu Titik is the same Hantu thing. kopek. Tak lah. Hantu kopek is hantu tetek. Yes, betul. Kopek dan tetek lah sama. I envision hantu kopek ni tinggi, gemuk. Kopek is one titik. Itulah ya Allah. Aku ni ada masalah pendengaran. I ingatkan hantu dia panjang kopek, boleh kopek sorok. tetek engkau. Ya Allah. Ya Tuhan. Tak. Itu salah ni. Salah. Itu hantu dah besar. Nah, nenek I cakap pasal hantu kopek ni, dia kata sebab tetek dia panjang, so dia suka sorok Sorok budak-budak budak datang. je. Kepam. Kepam. Masyam. Tak, dia cakap. Like titik. My mom selalu cakap, kau main lah nyorok-nyorok. Dulu masa I rumah dekat Kuantan, dekat Pahang. I was there for like a few years. Oh, you tak terus-terus 60k? Tak, no. My dad dia polis. Oh. Tak. Anak authority. Masa dia. Sekejap. Kau jahat. I pindah semua start umur I 5 tahun.
5 tahun pun kecil lah. Masih lah. Original lah. Kalau Original. I was in Kuantan for I think Betul lah Kuantan zaman pun hantu. bandar. Tak adalah Hantu kampung. tak ada lagi betul. bau Tapi Kuantan dulu lain. Kuantan dulu lain. Betul. Dekat sungai, belakang rumah ada sungai. Tak ada East Coast Mall kan waktu tu? Tak ada. ECM tak ada. ECM tak ada. Tak ada. Maybe ada kot. Tapi tak tahu. Tak ada dah, tak ada lagi. Tak ada lagi. So my mom selalu cakap, kau mainlah nyuruh-nyuruh. Betul. Nanti hantu kopek tu datang, kau masuk bau tetek kau. Bukan titik dia. Kau dengar, Syakira baru nak faham kita hantu kopek. Dah confused balik. Dia yang salah informasi tadi. Bukan aku salah dengar. Yalah, hantu. Dia salah information. Aku salah dengar tau. Mungkin kita boleh tukar episod ni lah. Episod hantu kopek. Ya, betul. Budak bawang kau. Takut juga. Kalau aku tak ada siapa yang boleh letak. Boleh nak senit kat sini. Tak senit terjatuh terus. Sisi aku tak nak hantar kau. Salah. Bawah hantu kopek pergi tetek. So, lepas tu takut lah. Tapi aku nyuruh tak ada. Tak berhati dia. Kau lah tu. Hantu you, babe. Kalau I, babe, tak boleh letak apa-apa kat bawah ni. Jatuh terus. Punya babe. Okay, move forward. Okay. Move forward. You ada Syakira Alamak, apa kita. Okay, ada banyak. Kan siapa dah I teringat. Siapa lagi, you jangan apa. Masa kat dapur jangan bersiul, jangan bernyanyi. Nyanyi. Nanti dapat suami tua. So, dia tangga pun tak boleh. Itu pun kena juga. Dapat suami Banyak tua. tu tak pernah dengar. Apa pula dia nak takut lah. Apa menyanyi kat dapur? Orang takut kalau pernah ingat. Dah patut nyanyi kot. Sampai sekarang tak kahwin. Dulu mak-mak kita takut dengan orang tua. Kalau nyanyi dah kahwin. Tua. Itulah. Susah bila duduk sini aku faham perasaan dia. Weh, aku macam nak pindah. Kurang perhatian aku. Oh, kita murid. Kita murid. Dia nyanyi. Faham? Engkau pun. Aduh bodoh. Version I lain. Menyanyi kat Menyanyi dapur. kat dapur. Lepas suami tu. Bersiul. Version I, nenek I cakap kalau nyanyi dalam bilik air. Oh, Dapat lagi juga. Dapat lagi tu. Oh, kalau pegang konsep tu ramai dah dapat lagi tua tu. Betul tak? Betul lah nak cakap. Orang dulu suka takutkan kita dengan orang tua. Sekarang ni aku kata Alhamdulillah lah. Sekarang dapat laki. Janji dapat laki. Ya tak, ya juga asal kahwin. Sampai ke sudah kahwin. Pentingnya poketnya tebal. Salah. Tak boleh dalam bilik air. Tak, tu lain. Okey. Ni lain pula. Okey. Yang ni kalau makan banyak-banyak tempat nanti kahwin banyak. Okey, ramai. I Betul, heard betul. famous. I I heard heard of of this one before. Betul. Padahal actually rasanya diorang saja je tak nak kita sebab Tak nak Make a Becah. mess. Betul? Sebab actually dah duduk je lah dia. Betul. Kau pula makan super babi. Bersepas itu. Yo. Lepas tu jenis yang Makan bersepah. Dia tak lalu sebenarnya nak kemas. ada satu. Kalau nasi tak habis walaupun satu biji beras. Nasi menangis. Nasi menangis. Betul. Masalahnya aku macam kesiannya nasi ni menangis. Sampai ke sudah nasi tak pernah tinggal. Tak relax. Itulah sebab Tumas. jujur sangat. Cakap tu tunjuk je. Sampai nak muntah-muntah. Satu lagi korang pernah dengar tak? Baring jangan silang kaki. Bukan salah kaki. Yang ni Menyarak. bukan. menyarak. Mak meninggal. Menyarak. Naikkan kaki tu. Silang kaki Ni lah. belakang. Naik dan You silang. jangan- Sebab dia betul. punya relevan because orang dulu banyaknya budak-budak pakai kain. Jadi bila you tidur menarap, kaki you terangkat, Nampak kaki lah. nampak. Oh. So itu nak mengelak Tak, lah. tapi ada soalan. I macam Angin nak tak tanya. terkencing. I macam first of Angin all, tu. siapa yang cipta benda-benda ni? Second of all, kenapa itulah. dia pergi cari? You faham tak kenapa kena cakap mak meninggal? Tak ada alasan lain. Sebab Dia dulu rasional dan signifikannya orang tua lah. Orang dulu macam sekarang I don't care less. Dia Dan tak lah. nakutkan kita lah kot kan. Mungkin. Sebab mak Yelah, meninggal tu tak- betul-betul betul Ya. takut tau. betul-betul. Macam Dulu lah, betul. mak I kalau I potong kuku malam dia akan bising. Sebab Ah. pun mak meninggal juga. Tapi Kadang-kadang sebenarnya sebab Oh, tu tak ingat. tak nampak. Takut tak nampak. Dulu Tak kan nampak. nanti terpotong kulit. Cahaya tak tak cukup dulu. Betul juga lah. Sekarang nak heran apa. Tapi I pula ada different sikit. Zaman I membesar dulu, I banyak bukan buang masa lah. I banyak, kalau diorang ni orang dah tahulah, I ni memang suka bekerja part time dulu. So bila cuti sekolah, I akan balik ke kampung I, cari durian. Nak Okay. jual durian dekat Perai. So zaman I cari durian tu, dekat kebun makcik I, waktu itu kalau korang pernah dengar siapa pernah dengar pasal hantu purdah?
Famous weh. Dalam surat Kan? papa tau. Yes. Ya, betul. Okey, Hantu relevannya Budak. hantu punah. So kalau nak cakap sikit sejarahnya, konteksnya adalah sebab adalah orang kata kekangan dalam proses ataupun grup-grup orang yang dah starting memakai tudung belitup dulu baru nak naik kat Malaysia. Akram. Dia ajaran sesat ke? Orang Arkam. Ikram Beasley. Akram pun tak apa. Cerita lain. Arkam. Okey. Ajaran sesat. Betul. Betul. So itu ada situation lah. So dulu kan cari durian. Sampai makcik I pernah cakap, jangan mandi maghrib. Sebab nanti datang hantu pudah. Tapi for real tau. Sebenarnya semua takut. benda tu tak berlaku pun. Tak ada hantu pudah. Ada society sebenarnya. Ini adalah sekadar benda yang dibomok-momok kan. So jadi cerita, I balik daripada kebun lah, lewat sikit malam tu. Dekat kampung, dekat Bangsal. Bila air kat luar. So korang faham tak macam mana keadaan air mandi sambil Takut pandang mata. Siapa nak I rasa celup je mata. I macam dah. Punya lah Dulu ada hantu Tapi- pudah. Benda-benda macam ni sebenarnya, do you think it's a must? Boleh tak kita continue in our future generation for our future kids? For example, kita nak cakap, kau duduklah bersepah-sepah, makanlah macam ni. Duduk meja tu, meja ni, meja tu. Nanti kau banyak laki. Ataupun kau duduklah menyanyi dekat tangga tu. Nanti banyak kau laki dapat laki tua. You know, do you think like it's still relevant for us to do it to our maybe children in the future ke apa? Kalau benda tu datang ke kebaikan, why not? Tapi susah nak percayakan budak sekarang sebab orang tak percaya. Exactly. Correct, Yang baru nak correct. cakap. I Banyak rasa kali kalau during our time nanti bila kita dah ada anak, cucu cicit whatever, kita cakap takut dia gelakkan kita. Nah, ya. I memang dah dapat I sekarang. think Harmless another thing sebenarnya. yang would apply until sekarang, contoh macam marah buat muka kan. Buat muka macam tu, buat. Nanti melekat muka tu tak sampai. muka I tu think that akan would yang macam like that. No. marah kan, buat mimik muka kan. Buat muka macam tu, nanti melekat Itu muka tu. okey lah, relevant. Betul. Apa lah, tengok telefon dekat-dekat kan, nanti juling biji mata. Because that can actually Correct. happen That kan. can actually happen. Ada lagi satu. Ini lelaki je faham. Okay. Kau jangan tak pakai underwear, nanti burung kau terbang. Ujung-ujung dia tak terbang, tersepit dek. Tapi adalah betulnya juga kan. Betulnya juga. Menangis lah. Nanti berangin sangat kan. Menangis tersepit. Yelah betul lah. Itu kalau mendatangkan kebaikan. Macam orang dulu cakap, bangun pagi kena buka tingkap. Apa kenapa? Rezeki masuk. Oh yes, okay, correct. Tapi bagi I, dia punya justification is because orang dulu kan udaranya baik, segar. So kalau you rumah tu dah cerah, maksud menandakan orang dalam rumah tu dah bersiap untuk bekerja. So that's why rezeki masuk. It's just not really rezeki tu masuk. Buka tingkap. Dah bersedia ni buka tingkap. Jangan So the air. Ya, banyak air. bukan buka tingkap. Oh confirm aku bila dapat makan hari sebab rezeki aku masuk. Bukan. Tapi justification dia macam tu lah sebenarnya. Macam mana? Salah. Bangun tidur buka mata dulu. Kan? Macam buka tingkap kalau tak buka mata tu. Sorry. Okay, mungkin dia bangun, dia buka mata, dia kira jenuh, lambat nak habis. Okay. One other thing I think yang mungkin sounded a bit Western, which is Tooth Fairy. I tak tahu whether that applies to your Ada. family ke tak. I buat Pasal tak gigi. No. Bukan. Ya, kalau Melayu balik, kalau gigi bawah baling atas bumbung, gigi atas tanam. I tanam. Oh, Sebab kalau baling yang gigi bawah akan naik ke atas, yang bawah akan turun ke bawah. turun ke bawah. Gigi tu akan gigi bertelingkih. Itulah kesian. Rupanya salah. Gigi bawah kena baling atas bumbung. So dia akan naik ke atas. Ada. Dia akan naik ke benda ni. atas. Correct. Ada. Tak ada. Pasal baling-memaling ni, I teringat satu benda masa kenduri aunty I. Baling spender, Cik. takut hujan. Itu satu. Oh. Satu lagi ni, tanam cili. Cucuk kat atas tanah, tak nak bagi hujan. Ya. Cili apa? Cili padi, cili hidup. Memang Cili tak hujan merah. lah. Memang tak hujan. Jangan cucuk Memang cili bom. coincidentally tak hujan lah pada masa tu. Tapi dia cucuk kat lidi, dia pacak kat tanah. Dia Hati-hati kata, ya. ni untuk apa Khurafat. tak tahu. Dia kata, "Ni tak nak bagi hujan. Ni lain sikit lah. Tapi faham. Orang dia Yalah. Betul lah. Sekarang ni kita beritahu kat budak-budak sekarang ni dia googlekan kita. Mami, they said this one is not right. Yeah. No? Betul. Betul, Sekolahkan kita. gelakkan kita Betul, nanti. betul. Setuju. Ya. Very much Saleh. Of course. I international. Betul lagi satu kalau yang kalau tak hujan baling seluar dalam anak dara tu kan. Zaman sekarang ni mana nak Yang cari anak dalam dara? tu pun I pernah dengar. Kalau anak Kalau tak nak hujan, selain dari cucuk tu baling spender anak Kat
dara atas bumbung. Mana pula nak cari anak dara zaman sekarang ni? Adalah. So siapa Hello. yang tak nak hujan? Ni Ah, call tu lah juga. diorang. Cari langsung dalam diorang. Siapa yang nak Habis ada Habis ada Habis. Boleh buat bisnes. Tak, masalahnya kita beli kat Shopee yang banyak. Tak, masalahnya saudara yang dipakai ke yang tak pakai? Kau okey tak? yang dipakai lah. Adalah dia ni. Kau suka kan sambung bab-bab ni. Okay. Lagi. Mona. Tak, tapi yang pasal saudara terbumbung tu macam very dirty lah kan. Masa I bekerja di tempat yang buat event, Memang you nampak saudara terbumbung. Tak, diorang memang cakap kalau nak elak hujan, buang suara dalam. Tapi aku tak tahu dah suara dalam buang siapa. ke mana? Buang ke memang banyak. Cakap jawapan dia. Tak, daripada bumbung. Buang ke bawah. Jangan balik ke artis yang Tak. Because kalau kita nak make sure event tu smooth sailing, tak ada hujan, tak ada ribut ke apa benda, campak suara dalam. Tapi aku tak tahu lah suara dalam siapa yang diorang campak. Tapi betul ke dia buat? Tak mungkin lah aku ada pengajaran They dia. keep on saying that. They keep on saying Lambat that. dah. They didn't do it. I don't know. Yeah, I Tapi think ada it has times yang become a joke kot. Yeah, So, probably. Ni benda ni apa pengajaran dia sebenarnya? Apa dah? Boleh Tu tak pengajaran ya? Tu tak ada pengajaran. Itu gatal je. Tapi believe it, gatal je. tapi but believe it or not, orang zaman dulu nenek atuk kita diorang buat tau. Betul. Ya, betul. Without any macam diorang tak ada ambil sekejap macam a moment to think like macam contoh nenek I cute lah, tapi I rasa cute tau, macam cap pacak. But you tak terfikir ke? I pun masa tu kecil lupa nak tanya mak tu tak fikir ke apa sini apa you buat ni kan? Sebab kita punya topik is as childhood that we can. Okay. I mean, I understand that's what I teringat. Satu lagi, duduk atas bantal nanti bontot bisul. That's why. I pernah tau kena bontot You tu memang bisul. Betul, I pun pernah. Oh. You pernah betul, I pun pernah. Don't you think benda tu bisul tu it's gonna happen whether you duduk atas Yalah, bantal. tapi macam coincidence dia cuci macam bontot sangat-sangat kat pelik. Banyak Memang peluh. lah. Tak tahu apa yang menyebabkan bontot kita bisul kan, tapi I pun pernah berlaku. So, lepas tu So, I duduk rasa atas bantal. I rasa macam betul. Betul. Serius lah. Tapi Maka tak dengan betul. itu Tapi saya buka coincidence lah dia- aib saya kejap lagi. Dia nak buka aib dah. Okay, buka so aib. Okay. cepat. Mak saya memang ambil order kait alas meja yang benang kait yang guna dia punya apa batang besi tu kan. Tahu. Okay. So Ni tu. ada one day tu I tak tahu dia cocok atas bantal. Oh my god. So I macam I datang cakap ibu dah siap ke sebab tu untuk Macam sekolah boleh punya rasa macam alas sakit. meja. So cakap lepas tu cakap dah duduklah kejap nak ukur meja tu betul ke tak. Saya pun duduk atas bantal. Batang besi tu tengah tercacak. Separuh terbenam dekat bontot. Dia bukan tengah bontot tau, dia antara kat tempat Bontot yang daging sebenar. bontot. Bukan bontot sebenar. Bukan di lubang bontot tapi di daging. So bila I bangun benda tu memacak. I still remember yang macam. So bila nak keluarkan tu Oh. Berdarah tak? I tak ingat. Tapi I menjerit yang macam. Sebab kan mata kait tu kan ada cangkuk. Betul. So I tarik. Lepas tu until today I tak duduk atas bantal mak I. Sebab I takut masih ada benang. Benda tu. Asal Pasal dia Islam. Dia masih mengait. So I macam ibu mengait kat mana? Tadi kat situ. Okay I takkan duduk. I akan berdiri. Dia buat you lebih berhati-hati. Lebih Lesson berhati-hati ada baiknya. untuk duduk di mana. Betul. Biar, Kita duduk juga. biar dia cucuk sedap. Okay, next. Anyways, so itulah. Ada lagi korang mendengar apa-apa? Banyak. I rasa banyak. Apa dia kena recall ni. Kena recall. Semua benda yang kau cakap tadi ada pengajaran dia. Except dengan soal dalam tu I tak dapat lagi. Itu gatal je. Itu gatal je. I rasa sebab Gatal-gatal. agaknya yalah betul lah gatal. Agaknya kan yang anak-anak dara ni dia suruh tukar soal dalam lah. Tukar dalam. Mana tahu dapat lagi chance lelaki elok sikit ke lepas tu. Tak tahulah. I tak tahu apa benda dia orang punya significant. Wallahu alam. Tak ada brain aku tak ikut tukar soal dalam ke apa. Ada apa tak? Tak ada. Macam ni tak boleh beli soal dalam baru. Pengajaran dia memang ada. Tapi satu benda ni sampai sekarang I fikirkan aku pengajaran ni. Mak I every time masa raya masa raya dia akan cakap benda ni everything. Ni macam I tak dapat lagi pengajaran dia. Tapi mungkin I tak tahu ke mungkin korang tahu pengajaran dia. Apa dia? Yang tak boleh ambil gambar bertiga. Yang tengah tu mati. Yang tengah mati. Kado. Tak. Yang tengah mati. So I fikir balik semua akan mati. Tukang ambil gambar tu akan mati
juga. Syakira. Sudah air bulan tu kan ambil gambar mati dulu. Betul. So mak every time kan kadang-kadang 3 tak boleh pantang kadang-kadang kena ambil Neymar Sampai cerai. Sampai Sekarang mak I pantang gila ambil gambar bertiga. Tapi I tak dapat signifikan dia. I tak dapat Yalah. pengajaran. So dalam juga. betul. version Mati bukan gaduh. Tapi dia punya gaduh. Aduh. So macam sopan sikit. Mungkin orang yang create punya ni dia macam fikir Tak lah. dulu. Dia sopan sikit. Tak lah ada. masa dia buat benda. Ini very specific. Yang tengah mati dulu. Yang tengah kan. Betul. Pernah mati tak pernah rebut lah semua Pernah orang mati. tak tahu Pula berdiri aku pun ada tengah tepi belakang. Semua pun ada. Tapi saya cakap akhirnya Faham. mati semuanya. yang I punya Termasuk version ambil macam gambar. ambil gambar bertiga Masuk nanti 4 bergaduh. boleh 3. That's why. Ni tengah-tengah. Aduh, aku tak nak mati. Seorang ke sana. Tak sedap pula. Sebab kena do something. Kamu nak bagi tetek. Memang begini Tak, korang ni tak. Ni sajalah while dia tengah terlintas kan. Tadi kan cakap pasal apa tu hantu purdahan. Pernah dengar Putri Lilin tak? Putri Lilin yang tak panas tu. Dia tak boleh kena panas tu. Tak bukan. Ke Putri Lilin kan? Lilin. Tak, ni cerita Which version of Putri Lilin ni? Yang hantu, yang right? hantu tu lah Ah. dekat Johor tak silap I. Ya. Betul ke tu? Tak, apa versionnya? Apa Ya, version cuba dia? cerita Apa sikit. cerita dulu? Apakah ini Putri Lilin? Dia depan cermin ni. Aku tak tahu. Ini international. Aku tak tahu hantu Melayu. Ini cerita tu ke cerita kelakar. Kenapa dia gelap? Sebab dia suruh cerita. Dia I tak tahu. I hanya ingat itu. Itu lah cerita dia. Tak apalah, kepada mungkin pendengar dan penonton yang nak tahu apa itu cerita Putri Lilin, bolehlah. Mungkin. Putri Lilin boleh Google. Boleh Google. Aku pernah dengar tapi I takut my Kau itu salah. version of Putri Lilin tak sama Apa? dengan you. Cinta je. Tapi I rasa cerita ni berkaitan dengan topik kita. Okay. Oh. Tak Ada ada. Dia ada. Pasal tahu dah Cuba cerita sikit. Bukan cerita. Tak, sebab dia macam hantu kat dalam tak, sini. dia macam cerita hantu. Tak, you takut sembang seram nanti kena caras Ya. dia macam something about I rasa pernah tengok surat khabar dulu. Dia macam happen in Johor ke apa tak. Dia macam dia orang satu family tangkap gambar tiba ada hantu lilin tu macam tu lah. Itu je I ingat. Tapi I rasa logik ni adalah sebab ni kot gambar dulu kan pakai Kodak, pakai filler. Oh, so ada flash. Dia ada double exposure. Double okay. exposure mungkin Okay, lah. Direct. Okay. Lah, lepas dengar sikit lah. sebab takut. Okay. Sebab aku takut tau cerita tu. So sekarang ni macam Okay. tak Dah nak. terjawab So lah. takut lah. Boleh kita ambil gambar bertiga kan ni? Benar tak korang kena game dengan kawan-kawan sekolah korang waktu kecil on certain lies? Macam macam asal pensel apa benda semua tu is macam turun-temurun. This is macam your friend tell you a lie or something, Ada. you percaya. Contoh? I boleh buka cerita lah. So when I was in standard 2 or 3, so ada this friend of mine, dia beli satu jam. Jam dia macam canggih sikit. Oh, London. Bukan, jam digital. Oh, So, okay. lepas tu, Baby G. lepas tu jam dia ada macam punat-punat. So dia Tak kata 60k bukan? bukan. Kita budak gombak. So dia kata dekat sini kalau kau tekan butang ni nanti dia akan keluar satu kamera dekatkan kau, aku boleh tengok apa yang kau buat. So he did that to me. 2 minggu aku percaya. Aku macam berhati-hati macam kalau aku buka baju ni dia nampak aku. Sampai Lepas tu you mandi macam mana? dia kata aku letak kat baju kau. So aku buat baju, aku pergi tahu kat tempat lain. Lepas tu pergi penuh berhati-hati. So kenapa 2 minggu saja? Tak tahulah. Lepas tu mungkin dia bagi tahu aku tipu kau je kot. Dah jam Shout berapa out you to masa Fazli tu? Suhaimi sebab kau tipu aku. Oh, Untuk keluar. Ingat tau. Ya. You umur berapa masa tu? Darjah 2, 8 tahun, 9 tahun. Yelah, very naive lah. Ya, jam tu pula canggih waktu tu. Yelah. Orang G-Shock ke apa? G-Shock ke apa? Tak, bukan. Bukan G-Shock pun tak tahulah jam I apa. rasa tak ada G-Shock darjah 2. Dia Ada. tapi- Ada. Ada dah. Tak tahu tak tahu brand apa lah. Dia Tapi forever je Syok. Okay. Macam I sama je kalau kawan-kawan kan. Yang kalau dulu kalau kawan pegang tangan kita, baik cepat-cepat tarik. Sebab nanti dia kata kalau aku nikahkan di kau, ayo. Dengan perempuan dalam kelas tu, mampus lah kahwin. Hampir sini lah kawan lagi. Tak tahu lah. Berebut. Zaman sekolah you tak best. Korang sikit tak ada zaman tu. Oh, dia orang semua girls. Oh. Tak. Zaman sekolah I ada banyak. Tapi Banyak kita tak adalah. Kau rebut tak nak salam. Tak ada lah. Biasa sekolah kau. I sekolah main kahwin-kahwin. Main kahwin lah Cak.
Aku ni kadang-kadang kalau kawan-kawan semua nak support, sah. Kahwin dia. Memang Ya. kahwin. Serius? Ya. Suspend. Member pula kadang-kadang budak pada buruk dalam kelas. Tak nak. Lagi satu ni. Nama laki tu, nama perempuan kau kira-kira. Itu jodoh kau. Apa tu? I suka tu. Tapi salam-salam tu. Memang spend time kat belakang kan. Duduk belakang sengaja je. Pilih nama crush. Ya. I suka pasal benda tu. Sebab I kan nerd. So I pandai mengira dengan cepat. Orang akan datang dengan I. Syakira suruh kira. Cepat kira. Cepat kira. Apa yang Dalam sebenar. sekolah I kira ada satu benda. Ya, tekan Tekan Najib. apa anak bawah. Ah, Tekan Kawan Ya. keluar biji-biji tu. Ini pun Jadi korang pernah ni tak? Yang dulu masa saya sekolah rendah. dia kalau kata line teknik. bersambung. Nanti kalau line bersambung sampai ujung, maknanya kehidupan you tak bercerai-berai. Something macam tu. Kalau line ni tak sambung sampai ujung, you akan bercerai-berai. Alhamdulillah, babe. Kalau sungguh. Itulah insyaAllah. Tak, lagi satu Macam kan. mana cakap kahwin pun? Ini Kalau tak banyak. ingat lah masa Kau tahu? I kecil-kecil ke apa kan. Ada pakcik tu, dia cakap dengan I nak pegang, I nak salam. Cakap, kenapa ni? Kau dah lupa dah ramai peminat. Tak, I nak pegang, I nak salam. Dia cakap, kenapa orang tua ni? Dia salam dekat kau macam ni tau. Salam gatal. Seri. Minyak senyonyong. Minyak dagu kat. Dia buat macam ni. I tak ingat. Tu gatal. Tu salam gatal. Tak, dia nak kata salam buah. Kejap. Dia nak kata apa justification dia? Justification dia nak tengok aku Panggil salam virgin buah ke ke? tak. Tak tahu. Panggil tu. Dia nak tengok aku virgin ke tak. Salam buah. Yang kat sana sekejap. Oh, okay. How do you know? Dia buat sebiji macam you buat. Tu. Dia macam macam tu. Nak tengok virgin ke tak? Dia nak tahu kau virgin ke tak. Crazy. Crazy. Yeah, salah. I think I was like sekolah rendah umur 12 ke 13. What does that even mean? I don't even know. Dia sendiri. Serius. Yeah, so Kalau bapak Kan? dia. Mana I tahu I bukan pakcik tu. I rasa kalau you tarik, you virgin lah. Bukan tengok tumit kaki ke? Bukan. Bukan. Tak tahulah. Tak, tapi cakap kau kan. Ya. Tak tahu. I think it's a myth. But that pakcik maybe nak ambil advantage. Tak, Ah, I rasa tu bukan pakcik myth. tu just nak ambil Tu memang advantage on you. yes. Gatal, babe. Itu pakcik gatal. You elok macam mana pula dulu? Tak, masa tu you kat mana Sekarang ni? pun elok. Masa tu you kat mana? I think dekat kenduri kahwin ke Umur siapa. berapa? 13 ya tu. 13 something like that. Because it was long. 12, 13. You're not that. I You're think not it's that like- old. You're not that young. I'm not that. Yeah, but masa tu masih naif lah. Tak adalah kita macam dah boleh fikir. Sekarang kenapa pakcik tu nak kait-kait tangan aku? Itu memang bukan ni myth apa lah. benda semua. Apa Pakcik je? tu, apa Ya, ya. nama dia tu yang orang kata tu? Pedo. Pervert. Pedo. 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 On a hindsight, now that you know that pakcik tu is not only Ni perverted tak apa. but Ini benda also pengetahuan anak you. Kalau ada pakcik-pakcik. betul. Anyone lah. Tak yang muka pakcik pun. Yang Tak, muka modern. first So horrible. Kau pergi bagi tangan kau. No. Salam orang tua. Tapi masa dalam Ini pun. Kalau duduk sini memang macam blur lah. Itu salah aku blur cerita Munah auntie semua tu. Aku lost gila. Memang duduk sini. Janganlah duduk sini lepas ni. Kalau dipanggil lagi. Tak ada. Ada lagi. Kalau dipanggil lagi. Mesti kita Dah. Cerita lawak ke kita mungkin. Oh, okay. Kita mungkin. So those are the lies. Korang Macam I sekolah pergi camping, kalau torchlight jangan suluh atas pokok. Kenapa Dah- seorang dah- takut lah Sebab nanti kan nampak. kau nampak kan? I don't know, sampai sekarang I tak buat pun. In fact, pergi camping pun I tak buat. Ya. Takut I tak buat. ular apa. So, bukan ular. Oh, Yang tak. lain Hantu betul ke ada. kalau yang orang kata yang kalau pergi mana-mana jangan tegur apa? Kalau bau-bau jangan tegur tu betul kan? Ah, Dia yeah. bukan Ah, tu bukan. Betul. Ni, kalau nak kencing Bagi salam. Datuk, Noya, Datuk, Nenek nak kencing. Tak adalah panjang Oh, tapi sangat. kalau- Highlight dia. I cakap Anak macam cucu tumpang kencing. Betul. something like that lah. Tapi aku tak adalah macam bagi hormat tok nenek moyang apa benda Assalamualaikum je semua. lah. Assalamualaikum, saya nak kencing. Masih nak kena kat jalanan lah. Tapi okey lah dia minta Ya. permission. Sebenarnya dalam Islam kena On baca what situation that you have to do that, Seri? Lelaki faham. Tak. Kau dekat mana Seri? I mean, what? paling kadang-kadang perempuan ada split. Kena faham. Cangkung lah Cangkung lah sis. Takkan berdiri. Tak mungkin lah berdiri kot. tapi sebenarnya dalam Islam boleh baca doa Nabi Sulaiman sebenarnya. Doa Nabi Sulaiman. Sebab Nabi Sulaiman ni adalah Nabi yang boleh bercakap dengan makhluk lain selain daripada manusia kan. Oh, So that's his boleh bagi justification. doa tu?
Sebab kita kena faham dalam kehidupan kita kat dunia ni ada dua alam. Jadi there's a science untuk kita beritahu kadang-kadang kita tak tahu kan terkencing atas kepala dia ke, terkencing atas whatever ke. Itulah maksudnya. Boleh Google doa Nabi Sulaiman tu. Boleh Google. Kalau dengan Q part tu je. Oh, part Dia maksudnya kena berusaha sikit lah nak pakai ilmu. Tak boleh lah Dia- semua nak Q kalau jadi lecturer dia takkan swap semua kat kau. Oh, dia tak spoon feed. Tak ada. Tidak. You Kena lecturer berusaha sendiri. Usuludin ke bukan? Dia master Usuludin. Salah lah. Bahasa. Bahasa sastra bahasa. Memang cikgu. Ya. Budak api. Akademi Pengajian Islam ke UM. Tadi tapi kau kena baik-baik. Tadi dia kata apa yang kita dengar kat sini semua tipu. So Ya. kau tanya dia baik. Oh, dia ingat. Betul. Tak apalah. Okey, tak apa. Nanti dulu. Nanti korek. Dalam rumah ular masuk. Itu betul. Memang ada. Pernah masuk ke? Tak pernah masuk. Pernah tengok. Pernah dengar. Itu memang selalu dengar. So kita tak buka benar lah tu pecah. Betul. Tapi betul-betul takut tau. Tapi Ular memang menakutkan lah. buka payung tu masa kecil-kecil kita main air rajin juga main buka payung. Memang ular masuk. Tapi kamu Kalau banyak dia ular. Dia kalau dia duduk Kuantan memang ular masuk. Sebab Kuantan. kawasan tu memang Sebab ular tu akan masuk dalam longkang yang dalam parit yang naik sampai atas rumah. Ya Allah, yang macam tengah kencing bagi tu. bomba apa. Ular masuk lah. logik lah. Tapi aku tak adalah terfikir aku buka payung main-main Sebab payung aku buka payung ke ular masuk. Tak Betul. pernah terfikir. Tapi memang I memang masa kecil suka main payung. Oh, Dah besar Memang. payung orang. Dah besar main. dia lah Puteri Lilian tu. Oh, Kita payung tu Tak, dia Puteri Lilian dia lah. Itu kopek. Makcik Kopek. Mak masih tetek. Yelah tu lain Okay. Hantu budak pula. Apa hantu budak siapa pula? Tu budak ai. Oh, Tapi bukan ai yang jadi budak tu. Apa lagi? Apa lagi? Rama-rama datang rumah ada orang nak datang. Ada orang ada orang Ada masuk. orang datang. Masalahnya Datang. rama-rama banyak je masuk rumah. Belum lagi dapat pinangan. Dah banyak dah pinangan tu, babe. Tak, bila masa orang masuk Minang. Minang dengan bismillah. Tadi kan yang Pakcik Garu tu. Tak, Pakcik Garu tu Agaknya Pakcik tu Pakcik, tapi betul Pakcik lah. Garu tu nak tengok aku. Virgin tak virgin? In 12 years old, Pakcik Garu cakap nak tanya you whether you are virgin or not. Literally. Bodoh kan? Itu dia cakap. Dia tanya. Ha. Tu memang. Tak, Betul. Tak tahu lah Pakcik tu hidup ke tidak kan. Sorry lah. Maybe. Tak, kalau macam tu memang elok tak payah hidup kot. Kampus. Maaf cakap. Betul. Apa lagi korang? Apa lagi? Ai kalau dulu masa nak lomba lari kan, ai tak nak bersusah payah. Saya cakap siapa-siapa dulu bodoh. Bukan, jangan makan Maggi. Jahat Ha, Dia jahat. Jangan makan Maggi. Nanti Nanti jadi bodoh. Jadi bodoh. Oh, tapi version lain jangan ni. Rambut ni. Tak, otak Aku rambut udang. lagi saya dapat. Otak Ah. udang. Makan Ah. banyak Otak otak udang. udang. Dia kata Yes. Tapi bodoh. makan Maggi jadi bodoh tu telah dikata salah oleh Rafidah Aziz. Rafidah Aziz ni kata, aku dulu makan Maggi waktu aku belajar. Elok je aku jadi pandai sekarang. So macam, okay Rafidah Tapi Aziz. sebenarnya Makan Maggi sekarang. I makan je. tak, makan sebenarnya je. reason behind it memang tak bagus pun. Yelah. Yes, very popular in my house lah dulu. Jangan makan banyak sebab I suka telur ikan. So my stepfather cakap jangan makan banyak telur ikan. Dia kata nanti muka you Berjerawat. berjerawat macam telur Ya. ikan. Oh. Biar I sampai ke sebelah sama makan telur ikan. Tak, ya. So, Mula-mula I macam tu. Oh, she Macam makan you lah. I telur macam ikan. tak makan, She tak makan makan. ikan. Lepas tu Kita macam tak makan. Kami tak makan Tapi telur. makan kacang juga. Kacang. Oh makan juga. Ui, Okay, makan so- lain lah bro. Tak habis lagi cerita saya. tak habis lagi. Tak habis. Lepas tu, I macam pelik tau. Kenapa dia boleh makan? Tapi muka dia tak ada jerawat. Rupa-rupanya my mom cakap apa tau. Sebenarnya tu favourite dia. Dia cakap kat I. Sebab I berdua je dengan dia makan telur ikan. Jangan makan kepala ikan, nanti bodoh. Siapa pernah Sebenarnya, dengar? Sebenarnya mak bapak kita yang suka Yang kan? suka. Kau nak mutton kan? Ya. Otak udang. Lain otak udang kita buat laksa. Lah, tu donat sebenarnya. Kau tak nak cepat sebenarnya habis. orang yang suka. Tak sebenarnya in reality mana ada makanan yang boleh buat jadi bodoh. Jadi Betul. bodoh tu kafir. Ya, pasal orang kata lah. Makan nasi goreng pun bodoh. Ya. Betul. Biasa dia dapat nama. Ceritanya kalau kau ada bodoh, memang bodoh lah. Kau faham Kalau tak? apa-apa pun bodoh. Apa bodoh? Oh, sonok. Seriously lah guys. Korang kena fikirkan. Semua ada signifikan dia. Betul. Dan gambar tu. Apa ni sebenarnya ni? Banyak lah. Tak ada signifikan dia yang suar dalam tu kau. Suar dalam tu sebab dia nak anak dara tukar suar dalam. Merah dia lah. Itu kau punya signifikan. Jangan nak memandang-mandang. That is your own. Sebab tak laki-laki dah lama tak laki. Tukarlah suar dalam tu. Dapat orang cantik sikit. Tak. Paling anak dara dia tak payah pakai suar dalam. Betul juga. Ataupun gitu. Ya Allah. Macam ni lah. Sebelum kita melengit pasal anak dara, pasal suar dalam. I think secara amnya, as we were growing up,
kepala kita selalu basah. Sebab kena kencing. Tak boleh faham. Okay, kan mandi wajib. Sebab Oh, I pula nak tanya kepala apa? Okay. Kak dia yang duduk ujung dan ujung ni macam lembab kan. Nyodok je aku lupa. So itulah rumusannya. As growing up, kita selalu momok-momokkan dengan benda-benda macam ni. Sometimes for a good reason. Betul. Correct. Sometimes for no reason. Yeah. But I think mostly for good reason lah. Mostly for good reason for lah. good But I reason. love to bring this kind of macam culture, understanding ni pada keturunan kita yang seterusnya supaya boleh memanjangkan tradisi bodoh ni Yelah, lah. Yelah. Jangan bagi dia Google. Sebab ada kebenarannya untuk certain Betul. perkara. Tapi macam suara dalam, pacak cili Pacak tu cili. macam ada yang tak betul tu tak betul lah. So dalam. Macam Kau ada obsession dengan soal dalam Dah nak darah. Dia sampai tak, Besok. aku nak try pacak cili kat tanah tu sebab aku nak tengok hujan ke tak besok. tak. Dia kalau Tapi hujan kadang-kadang dapatlah ni Dapat pokok berjasa cili. dengan tanah tu sebab tadi dah pokok cili lain nak tunggu. Sekali tu nak hujan ke tak nak hujan? tak Sebenarnya. nak hujan. Oh, tak nak. Okay. Tak, dia macam ni. Jen. Berbalik pada macam Mbak kata Q lah. Dia ada Hmm. pesanan-pesanan Islam ni kan. Kau berdoa je lah kalau tak nak hujan tu. Dah submit semua to God. Let go, let God. Aku rasa nenek kau punya betul tu works. Try lah kau try. Kau beritahu aku kalau tak hujan. Tak, tapi cili ni cili hijau ke cili padi ke cili burung? Kan dia kata cili merah tadi. Dan dia nak bersama. Sekejap. Ah. Dia cili merah tapi yang Thailand. Wujud yang So kalau nak tahu sama ada berhasil atau Wait, tidak, sila ikuti laman sosial. Tak, sebab Thailand kan datang ke rumah Mak Esah sendiri. dia kuat. So kena yang Thailand. Orang kata yang Thailand bila dengan orang aslinya, Thailand kuat lagi. Untuk Go for Thailand. Sudah. Kita pasal Mak Esa, orang Garut, Cili padi, tak payah. cili dia. Sudah. Okay. So Sudah. kalau pendengar dan penonton kat seluar sana, kat seluar. Aku pun nak cakap pasal seluar. Yang obsessed. Wah, pula sekarang. Lah, Ya, kat luar sana. dia nak terkenan. aku terkenal. So kalau you guys ada cerita ataupun ada myth-myth yang korang pernah experience sendiri, boleh Selain tinggalkan. daripada yang kami dah cakap ni. selain daripada yang kami Repeatedly, cakap, especially yang tu lah. boleh tinggal dekat komen dekat bawah, dekat social media kita orang, and have this conversation with us because I believe memang macam-macam benda ni sebenarnya yang ada, cuma kita tak terfikir. To sebenarnya. talk about it because then you know we have a good laugh. Like Exactly. Yeah. Betul. Saya part tu lah. Macam masih lagi nak dengar tu mula tu masih lagi fikir maybe tu. kan. Kita nak cakap mostly dah Betul. kan? It's a I guess it's a common thing lah. Tapi I nak tambah. Ya Allah, nak tambah lagi. nak tambah. Nak close tu. Interestingly, benda ni, setiap myth, dia sebenarnya berbeza dengan setiap keluarga, negeri dan juga kaum bangsa. Betul. I believe China, India pun ada dia orang punya version. Betul. But maybe they tweak it. Dia persis tapi tak Tukar lah. Mungkin bukan mak dia jadi nenek. Tak adalah macam suami tua. Tak adalah. Tapi betul-betul tiba-tiba nenek dia bukan mati. Allah Akbar. Tapi I nak echo apa yang you cakap tadi. Kita sebenarnya kena teruskan tradisi ni. Sebab benda ni macam you cakap, it's a good laugh sebenarnya. Yeah, betul. Imagine you have this with your family dengan cucu-cicit you, tak rasa ke you memang macam keluar air mata. Macam you tak keluar air mata. So I think it's good Happy to continue sangat. this. Ya. So, siapa? Repot. Okay. Dah cukup repot dah. Okay, thank you so much kepada semua yang mendengar sampai ke Thank hujung you dan so menonton sampai much. hujung ni. Thank you so much Simply Savages for allowing us to record at this place untuk kesekian kalinya. Ya. And you guys boleh kalau nak tahu maklumat lebih lanjut berkenaan dengan Chatterbox Trio, boleh cari kat mana? Cari kita orang dekat YouTube. YouTube, dekat Instagram, Spotify, dekat TikTok. We Betul. are everywhere. Cari Dengan nama? je Chatterbox Trio. Chatterbox Satu perkataan Trio. ke dua perkataan? Dua perkataan. Chatterbox Trio. Tapi sekali. Chatterbox tu sekali, trio tu lagi. It's one word. Okay. Alright lah. I mean, Yeah. add ada. Dia handle. Okay. Cari je Chatterbox Trio. Carilah. di YouTube. So, cari podcast Maaf Cakap di mana? Lusuri. www.maafcakap.com. Gitu. Alright, sampai kita berjumpa dalam episod yang akan datang. Thank you. Bye-bye. Mad
Scrape TV.